Kasar, 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 kasar. Kasar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera hobi guys. Welcome back to Fazal Azwan channel. So pagi ni aku terima dua guys dengan seorang lagi sahabat yang on the way. Jadi aku bagi tahulah siapa. Dan ini hari special day sikit. Sebab apa guys? Sebab ini hari aku nak tunjuk ke orang rod terbaru daripada SP Fishing. So nak tahu rod apa? Stay tune guys. Okay guys, ini dia guys rod terbaru daripada SP Fishing, iaitu SP Firestone. Basically rod ni menggunakan blank high vortex wrapping system daripada SP Fishing yang terbaru lah. Dia menggunakan teknologi wrapping yang khas untuk memastikan blank rod terbaru ni kuat. Dan juga rod ni mengekalkan juga multi point support MPS. So berat rod dia akan bawa ke handle. Dan juga masih lagi mengekalkan C-cross wrapping dan menghasilkan blank rod yang kuat. Gunakan reel handle daripada SP Fishing. Dan dia punya bahagian handle ni menggunakan EVA. Dan ada custom tulisan custom kat sini Firestone. So pada aku ni spek 410 LB lah. Dua weight dia 412 gram, action dia fast, panjang 6 kaki. So yang paling rendah spek dia yang ni lah, light 410 LB. Paling tinggi tak silap aku 1225 ke, aku pun ingat lupa kak. Tapi dia ada 4 spek. Dia ada 4 spek. Dan ada spinning juga, ada juga casting lah, of course lah. So dia punya cincin ni guys, guide ni adalah stainless steel. So tahan karat guys. Okay, jangan risau. Dah ada warranty 3 bulan untuk korang dapatkan. Dan kalau korang dapatkan rod ni, boleh tekan di link dekat YouTube aku ni. Korang nampak gambar dekat tepi belah kiri tu, korang tekan je kat situ, aku dah sediakan link. Warna dia guys, warna merah guys. Iconic 10 tahun. Oh sampai dah member lah. Jam. Okay Okay. Kaki dah lari? Boleh lah, aku kena songkit. Layan je lah. Okay, dah fishing nama apa? Nama? Amir. Kancing dia tak? Wak Fisher. Wak Fisher Wak Fisher. So jom let's pergi. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try kat sini pula pakai SP. Ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Try pakai ni. Try pakai tuah frog. Pengong tali di sangba. Apalah kat haruan ni. Dia sambar tali buat apa? Ni sambar soft rock ni Pening lah.
Mak kau. Ya Allah. Oh. Ya Allah Tuhan, besarnya. Pani je guys. Kasar guys. Buka SP kejap lah. Tengok macam mana dia punya hasil. Kasar guys. Boleh lah. Lagi tepi dia ambil tadi. SP juga akhirnya. Ada juga. Konten. Aduh, pasar bosku. Berbuih. Ya Allah Tuhan. Sayang. Kasar. Ya. Strike kedua ada pun. Ya. Kasar sikit. Ada pun dia. Mantap. Strike kedua geng. Gunakan ESP Firestone 410 LB. Tadi pun bertahan saiz tadi tu. Boleh lucut pula. Aduh sayang. Okay guys, alhamdulillah sampai pukul 2 je. Banyak melepak tadi kan. Percubaan nak masuk spot Solek tak berjaya. Tapi alhamdulillah ada juga strike lah 2 ekor ni hari. And by the way, kalau korang nak dapatkan rod terbaru daripada SP Fishing, ESP Firestone sempena 10 tahun anniversary SP Fishing, boleh dapatkan di link dekat YouTube penjuru belah kiri skrin. Korang tengok ada produk kan, tekan di situ, korang boleh terus beli kat situ. Dan terima kasih banyak-banyak kerana menonton video sampai habis. Jumpa lagi video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.